Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada latih diri 4.4. Tulis setiap yang berikut sebagai set tunggal. Jadi ini adalah latihan awal untuk kamu buat latihan-latihan yang lebih complicated. Jadi kamu akan tunjukkan bagaimana kamu meringkaskan set ini. Okey. Jadi kalau dikata punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 3, yang ini kita boleh tulis dalam satu bentuk saja, iaitu 2 dan 3 tu dalam sekaligus. Okey, dan kita darabkan yang dalam tu. Kita dapat 6. Jadi punca kuasa 2 6. Begitu juga yang kedua ini B. Jadi 3 ni darab 5. Dan maksudnya punca kuasa 2 15. Kalau C sama juga, iaitu 3 darab 3. Jadi kita dapat punca kuasa 2 9. Okey, tapi sebabkan dia bukan nak suruh cari nilai, dia suruh ringkaskan saja. Kalau tidak, biasanya cikgu akan tulis 3. Okey. Di dalam kes ini sama juga punca kuasa 2 5 darab 6. Di sini kita dapat punca kuasa 2 30. Seterusnya, kalau darab kita darabkan, kalau bahagi kita bahagikan. Di sini punca kuasa 2 terpanjang sikit, 8/3. Ini maksudnya punca kuasa 2 8 bahagi dengan punca kuasa 2 3. Dalam kes ini ialah punca kuasa 2 18/3. Dalam kes ini kalau 8/3 ni kita tak boleh nak bahagi lagi, tapi 18 bahagi 3 boleh. Jadi kita akan tulis sebagai punca kuasa 2 6. 18 boleh bahagi 3. Di sini 20 dengan 5, 20/5, dan ini adalah punca kuasa 2 4. Kalau ini ada darab dan ada bahagi. Jadi kita kata punca kuasa 2 5 darab 6 bahagi 3. Jadi 5 darab 6 30 bahagi 3 akan dapat 10. Maknanya ini adalah punca kuasa 2 10.